Assalamualaikum guys, welcome to YouTube channel Hazim Sazali. Senang untuk sihat sada untuk benar. So untuk video kali ni saya akan tunjukkan full day of eating 7 minggu sebelum next competition saya. Untuk yang tak tahu, hujung bulan depan saya ada competition kat Hong Kong, competition natural. So video kali ni ramai orang request nak tengok bang buatlah video full day of eating. Daripada first meal sampailah malam makan apa. Okay, so hari ni saya buat. Tetapi untuk hari ni dia ada kelainan sikit tau. Untuk lagi 7 minggu competition ni saya makan dalam 1950 kalori macam tu. Protein dalam 100 ke 150 gram protein. Tapi hari ni saya buat refeed day, which is protein intake saya sama, fat sama, cuma karbohidrat saya tambah 80 gram. Sebab badan saya nampak flat sikit 7 minggu ni. Saya nak full in balik ni, glycogen tu dia dah nampak flat. So saya nak full bagi dia kembang balik kan. So hari ni saya buat refeed, which is saya tambah karbo saja. Saya lebihkan karbo. Protein yang lain semua sama guys. Make sure korang tengok hari ni saya nak pump. Kita tengok pergi dia punya badan mesti kembang elok punya lah. Sebab saya dah tambah karbohidrat untuk hari ni kan. Contoh, selalunya nasi saya ambil dalam 300 ke 350 gram nasi tau lepas masak. Tapi hari ni saya akan ambil 600 gram. Agak kuantiti yang agak banyak. Ubi pula selalunya saya ambil dalam 300 ke 350. Hari ni kita akan ambil 400 gram. Tengoklah 350 ke 400 ke. Sebab nasi dah banyak sangat, risau tak dapat nak habiskan. Sebab saya dah selalu 1900 kalori ni. Saya dah 6 minggu kot buat. Sebab saya diet pun dah lama. Kali ni diet yang sangat lama. So saya ambil keputusan untuk buat refeed lah. Sebab badan dah nampak macam flat, macam dah stuck sikit. So saya refeed. InsyaAllah lepas tu dia akan in progress balik. Okay, so basically saya just tambah karbo je lah. Protein semua sama je. Saya lebihkan je hari ni. Hari ni je lah, esok dah sambung balik lah. 1950 kalori. Pagi tadi untuk first meal saya ambil telur 5 biji, kuning 1 je. Actually tu kuning tengoklah, kadang-kadang saya ambil 2, kadang ambil 1, ikut mood. Ikut mood, lepas tu ikut telur kuning tu. Kadang-kadang bila keras sangat tak sedap nak makan, so saya ambil 1 lah. Kadang-kadang bila cair, okay sedap, saya ambil 2 kuning. So pagi tadi saya ambil 5 biji telur, 1 kuning. Itu meal yang pertama. Meal yang kedua saya ambil 70 gram oats, roll oats, campur dengan 1 scoop of whey protein. Itu meal yang kedua. Dan inilah dia meal yang ketiga, meal yang padu. Selalunya saya makan 150 gram dia satu meal. Yang ini 200 gram nasi, 100 gram daging. Kita ada sambal sikit kat sini. Hari ni sebenarnya saya sangat-sangat banyak meal. Ni meal ketiga. Lepas tu mungkin kita akan makan satu lagi meal, meal keempat. Lepas tu workout, lepas tu nasi, lepas tu ubi. Tapi macam ni lah. So macam saya cakap tadi, saya buat hari ni 600 gram nasi putih. Nasi putih kan. So saya divide by 3 lah, 200, 200, 200.
Boleh je buat macam 300-300, tapi sebabkan saya dah biasa makan 100.5, so nak pergi 2 kali ganda tu dia macam risau perut tak selesa kan. Tiba-tiba buat refit, so saya buat 200. Malam ni memang tidur lena guys. Okay, ni lah dia. Bismillah. So kita bertemu lagi untuk meal nombor 4. Okay, so tadi kita dah makan telur, kita dah makan oat, lepas tu kita makan nasi. Oh, lepas tu tadi saya makan ubi dekat rumah, saya ambil dalam 200 gram. Meal kelima kita, sama juga, aku jarang-jarang dah lama tak makan banyak macam ni. 200 gram nasi juga. So macam saya cakap sebelum ni, kalau saya makan setiap kali satu meal, saya akan ambil dalam 150 gram nasi saja. And 2 kali je saya akan makan nasi. So saya akan makan sebelum workout satu lagi malam sebelum tidur. Tapi macam hari ni kita ada 3 meal nasi dan each meal tu mengandungi 200 gram nasi. So sangat-sangat banyak. Ubi pun kita tambah lagi 50 gram. Sebab hari ni saya buat refeed day. Okay, so kita ada nasi 200 gram ni dengan ayam dalam 140 gram. Around 40 gram protein lah. Okay, dan kita ada sambal sikit dekat ni. Saya pakai seasoning Dr. Spice. Okay, so sebelum kita makan, saya nak cerita sikit untuk yang tertanya-tanya dan tak tahu kenapa Mr. KL tak ada. Sebab sebelum ni last video saya buat, saya cerita pasal 6 minggu sebelum saya ke next competition saya, iaitu Mr. KL 2026 pada 20 Jun. Tapi malangnya Mr. KL tu tunda daripada bulan 6 sampai ke bulan 9 September dia tunda. So saya tak jadilah masuk bulan 6 ni. Kalau ikutkan bulan 6 ni first competition saya warm up. Lepas tu second competition saya bulan 7 dekat Hong Kong. So yang Hong Kong tu saya betul-betul all out dah. Tapi sebabkan Mr. KL ni ditunda, so Hong Kong will be my first competition 2026. Alright. So tarikh dia 24 Julai. Which is kalau ikutkan saya diet ni pun dah agak lama. Selalunya untuk first competition tiap-tiap tahun saya akan diet dalam 4 bulan untuk saya warm up. Lepas tu second competition tu kita all out. Tapi sebabkan Mr. KL tu bulan 6 tunda, so sekarang ni dah jadi 6 bulan saya diet untuk pergi ke Hong Kong. Cuma hari tu saya risau sikit sebab bila ada tunda macam ni kan, ataupun tak jadi, postpone apa semua ni, sebab saya dah plan tau. Okay, lagi 8 minggu diet macam ni, training macam ni, cardio macam ni. Dia makin dekat tu, okay, sampai competition cantik, all out. Bila tunda ni, dia ada banyak lagi masa. So saya dah terawal sikit. So kalau nak bulking nanti takut terlebih sembuh kan. Kalau teruskan nanti takut flat sangat, badan kering sangat. Which is bagus, cuma dia bila flat sangat ni, possible muscle untuk loss tu lagi tinggi dah. So saya hari tu tengah serabut juga kan, tapi nak buat macam mana kan, life must go on. So here we are, kita ada lagi 7 minggu sebelum competition di Hong Kong. Competition Hong Kong tu saya target pro card dah. Sebab tak ada lagi orang Melayu yang dapat WNBF Pro. IFBB Pro dah ada dah. Yang tu federation lain tau. Yang tu nak pergi Olympia. Yang saya masuk ni event natural. Nama dia WNBF, World Natural Bodybuilding Federation. Kita target pro card. Cuma nak fight dengan China, bla-bla China ni agak keras sebenarnya. Tapi tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan kita punya meal untuk hari ni. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan guys. So lepas ni saya nak workout. Hari ni punya workout mesti kau punya lah. Sebab muscle kita dah flat kan. Glycogen dah makin rendah bila diet lama ni. Sampai 6 bulan diet untuk first competition ni dah agak lama. So saya ambil keputusan untuk hari ni kita buat refeed tambah 80 gram. So kalau macam sebelum ni kalori saya dalam 1009, hari ni dalam 2003. Macam tu lah. Tapi hari ni mesti kau punya workout. Yes. So stay tuned.
So kita berada di penghujung rancangan ni. Saya dah sampai rumah barai. So kita nak masak meal nasi yang terakhir. Tapi sama je macam tadi, macam meal yang sebelum buka tu, nasi masak ayam. Untuk yang tak tahu saya masak macam mana, jom saya tunjuk. So saya hanya gunakan 3 fillet chicken breast. Okay. So saya dah lama tak makan nasi 200 gram malam. Selalunya 120-130. Hari ni 600. So dekat sini saja ada 150 gram ayam yang dah masak, kosong, tak ada gula, tak ada minyak, tak ada apa-apa seasoning. Dalam 150 dalam 45 gram protein malam ni saja, dengan nasi putih 200 gram. Ini meal sama macam tadi . Guys, kalau korang nak dapatkan semua produk ni, sambal ke seasoning tadi, semua ada dekat saya punya bag kuning dekat TikTok shop. Boleh pergi dekat situ, semua ada. Alright, itu semua yang saya pakai. So kejap lagi kita nak makan ni. Lepas tu meal yang terakhir, penutup segala malam ni, kita ada 2 ni guys. Okay, so 2 ubi ni dalam patutnya 200 gram, tapi kita ada 184 gram, kira halal lah tu kan. Right. So kita makan ni dulu. Lepas tu tengok lah, lepas sejam 2 jam ataupun sebelum tidur, ini yang terakhir. So basically itulah apa yang saya makan hari-hari. Cuma kalau malam nak masak, aku beli je lah selalu ayam bakar ke ataupun Baker's Cottage ke. Cuma hari ni bukan diet ni biasa. Hari ni kita buat refeed tu, yang nasi banyak apa semua. So guys, jangan lupa follow untuk next journey WNBF Hong Kong 7 weeks out. Let's go.